Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ui, lama tak buat live ni. Serius je muka ustaz hari ni. Hari ni masuk office kena serius sikit. Setelah lama kita bercuti, lama tak live. Aku puasa 30 hari, raya 30 hari lah. Kau puasa 5 hari, kau raya 5 hari. Aku puasa 30 hari. Aku raya 30 hari. Kan? Ni dah habis raya, baru kita masuk balik. Sekejap, aku baru nak buka info rawatan ni. Apa dah jadi ni? Tengah charge. Assalamualaikum. Siapa bayar duit bilik Osman sekarang? Kau nampak Osman tu band Edika ke? Mana aku tahu dia siapa nak bayar. Kalau kau nak bayar, kau bayarlah. Sarawak bulan 1 bulan raya. Ya, 1 bulan raya. Aku 1 bulan aku raya. 1 bulan rehat lah. Hari-hari nak rawat pun penat juga. Mana jin Ustaz? Tak buka lagi almari. Kejap lagi aku nak buka almari. Okey, so malam ni yang mana-mana dapat rawatan lagi kita akan call. Lepas tu nanti macam biasalah, bersiap sedia lah untuk dirembat. Okey. Assalamualaikum. Fuyo, selepas raya segak. Tak segak, banyak duit habis. Raya ni duit banyak habis. Tapi rezeki dia orang lah. Bel dengan ustaz ni celoteh, bukan orang je bebel dengan jin. Aku mesti bebel dengan jin. Aku mesti bebel dengan jin je. Tuan, macam mana nak dapatkan rawatan dengan tuan? Kena pergi dekat Xiaomi Tele. Masuk kat tele saya, tekan EK Fans Club, nanti minta jadual. Tapi jadual tak buka lagi. Saya baru masuk office hari ni untuk rawatan. So saya ingat mungkin jadual tak buka lagi kot. Saya nak settlekan susulan-susulan dulu. Okey, susulan-susulan saja dulu. Lama tak nampak live raya bang. Raya nak buat live buat apa? Kejap lagi kerang kita buat live raya kerang. Dia kata kita nak menunjuk lah, itulah, inilah. Tak payah buat. Okey, video tak ada yang upload baru ke? Tak ada lah bang. Tak ada rawatan. Macam mana nak upload video baru? Ada rawatan nanti kita upload lah video baru. Ustaz dah lama tunggu appointment Ustaz. Bohong lah kau kan. Orang lain masuk jadual okey je. Kau tunggu kat mana? Masuk dalam tele tu, nanti dia bagi link untuk apa untuk rawatan. Nanti tekanlah kat situ. Hari apa, pukul berapa, semua dah ada kat situ. Okey, semua dah ada kat situ dah. Ataupun kalau yang mana susah sangat dapatkan rawatan kat saya, pakai produk saya tu pun dah okey dah. Ramai je yang dah okey pakai produk tu. Awak tengoklah awak sakit apa yang berlaku pada awak. Matchkanlah dengan produk mana yang sesuai. Okey, matchkan. Ustaz area mana? Saya area Kuala Lumpur. Saya area Kuala Lumpur, pusat rawatan dekat Pantai Indah. Lama hilang bang, raya. Hari ni saya mimpi orang yang sama. Jangan tidur kak, jangan tidur. Kalau akak bosan akak mimpi orang sama je kan, akak bosan dengan memimpi orang yang sama, tak payah tidur. Tak payah tidur, tak payah mimpi. Kalau tak tidur, tak ada mimpi. Akak janganlah fikir sangat pasal orang tu. Akak fikir pasal orang tu, memanglah dia datang kan. Kalau walk in ada tak Ustaz? Kalau kau walk in kat pusat rawatan aku keluar ikut tingkat belakang. Tak ada walk in sini. Okey, walk in tak ada. Kau ingat aku baca apa? Ruqyah 5 minit balik, 5 minit balik. Aku tak ada macam tu. Aku cari penyelesaian. Sini tempat jadi cari penyelesaian. Kalau siapa-siapa tak suka aku bercakap dengan jin, tak payah datang tempat aku. Kau pergi tempat banyak lagi orang lain yang tak bercakap dengan jin. Kau kejap lagi kau sampai pusat rawatan, kau tanya macam-macam apa yang berlaku di mana, apa macam mana semua kau tanya. Lepas tu bila kau rawat pun tak lagi kan. Kau tak puas hati pula aku bercakap dengan jin. Aku punya masa, pusat rawatan ni aku punya, aircon aku punya, elektrik aku yang bayar. Kau sakit hati pasal apa? Ikut akulah. Aku nak bercakap dengan jin ke? Aku nak menyanyi dengan jin ke? Kau sakit hati pasal apa? Macam contoh ada setengah orang, betul lah, pusat rawatan sepatutnya tak boleh pegang-pegang. Kau tak payah jumpa dengan aku. Kau pergi cari mana-mana perawat yang kudung tangan. Yang kudung tangan, yang baca je. Kalau dah semua tak boleh, kau baca sendiri je lah. Kau jumpa dengan perawat buat apa? Faham tak? Kalau dah semua benda tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, dan kau paling terperawat, kau baca sendiri. Kau cari aku buat apa? Apa susah? Pegang kepala tak boleh, pegang tangan tak boleh, semua tak boleh.
Takkan aku nak terang apa sebab kena pegang tu, apa sebab kena pegang sini. Ada dah sebab-sebab dia. Dia tak puas hati kan. Dia tak puas hati pula kan. Baru-baru ni ada satu orang send video kat saya. Ada satu ustaz janggutnya panjang lah sampai ke sini kan. Dia bagi tahu dulu dia belajar dengan arwah Harundin. Arwah Harundin cakap boleh pegang-pegangkan, bukanlah pegang secara maksimum. Cuma lepas tu dia kata bila dia dah buat ruqyah dia tak pegang pun, dia ambil jarak berapa ratus meter tak dengan pesakit. Sebab dia tak nak nanti pesakit tu bau badan dia menyebabkan pesakit tu akan jadi bernafsu. Apa benda kau cakap ni? Betul ke tak betul kau di ruqyah? Tak semestinya janggut kau panjang kau tu memang peruqyah. Kau ruqyah dulu aku nak tengok. Orang kalau nak bernafsu, tak payah bau badan dia tengok pun boleh bernafsu. Ini nafsu punya benda, itu atas otak kau sendirilah. Apa masalah kau reka-reka cerita pula? Kalau kau tak nak pegang, tu kau punya pasal kan? Kau ruqyah pun aku tak pernah tengok lagi kan? Bagilah benda-benda ilmu yang betul-betul masuk di kepala otak sampai ke jin dalam badan pun keluar. Ini kau bagi statement macam ada satu bau ada satu bau kalau kata bau tu yang lelaki dan wanita terbau, dia boleh datang nafsu. Kalau tak bau pun kau tengok, macam contoh kau tengok filem biru, ada tak kau bau badan? Kau tengok filem biru tu pun kau dah bernafsu. Kadang-kadang kau tengok kat TikTok orang tu gede-gede pun kau dah bernafsu. Nafsu tu kau lah sendiri kawal. Takkan kami perawat pula nak kena kawal. Masuk air betul. Hayo, pening kan? Pening. Bagilah ajar macam mana nak keluarkan hantu ke. Awak percaya cakap saya, janggut saya dah panjang ni sampai ke lutut ni. Saya berpengalaman dalam bidang rawatan, ruqyah dan sebagainya. Saya tak pernah sentuh pesakit, terus pesakit tu boleh, hantu tu boleh hilang. Contoh, sedaplah juga aku dengar. Wah, ini satu ilmu baru contoh. Baguslah macam tu. Kan? Macam-macam hal. Aku baca juga komen kan. Tak boleh pegang, tak boleh ni, tak boleh. Semua tak boleh. Kau rawat sendiri je lah. Kau cari aku buat apa. Okay? Macam mana nak beli minyak bang? Pergi kat profil saya ataupun tekan beg kuning. Kat situ ada beg kuning tu. Tapi saya tak buka beg kuning sebab sekarang ni saya baru live. Jadi saya nak membebel. Okay? Senang je bang, senang. Simple. Kalau abang cakap, pusat rawatan kalau bayarannya murah sangat, mesti kualiti kerja tak berapa okey. Kau cari pusat rawatan yang bayar 20-30 ribu. Ada tak? Ada je. Kau pergilah. Mana kau nak pergi? Pusat rawatan tu mahal. Mana kata tak ikhlas. Kau siapa pula kau nak petikaikan orang tu ikhlas ke tak ikhlas kan? Kau pergi je lah yang ikhlas hati. Kau boleh memilih mana kau nak pergi. Pergi je lah. Aku boleh rehat lah. Boleh rehat. Tak ada apalah, saya okey je. Rindu bebelan saya. Bukan kadang-kadang geram juga. Kita lama tak buat live. Tapi saya tengok lah dia orang buat live. Semua tengok je lah. Saya tak adalah kata apa kan. Cuma statement-statement yang datang daripada bukan perawat ni yang masalah ni kan. Tak semestinya kalau kau ustaz, semua benda kau tahu kan. Bila panggil orang kena sokan suruh kau rawat, kau tak boleh rawat. Musibat betul. Lepas tu kau cari yang tak berapa nak Islam ni datang rawatan kat aku, nak buat apa kan. Geram kadang-kadang. Okey, amalan kita masih kurang. Boleh ke belajar perubatan Islam? Amalan tu kena kuatkan dulu bang kakak. Dia kena ada kekuatan diri dulu. Kan, dia kena ada kekuatan diri. Kalau awak nak belajar sekali dengan rawatan Islam, boleh je, tak ada masalah pun. Cuma belajar rawatan Islam ni, dia masalah di satu, dia akan menyerang. Bila menyerang, bila kita sendiri pun protect tak kuat. Aku sendiri yang ada protect, macam-macam protect, aku duk amal pun kena serang juga. Tapi kena ada keberanian lah. Kena ada keberanian. Sebab yakin pada satu benda, setiap perkara yang Allah Ta'ala uji pada kita tu mesti ada sebab kan? Ada kebaikannya. Cuma kita yang sedar dengan tak sedar je. Okey, air mawar ada tak ada? Air mawar tak ada dalam beg kuning tak? Air mawar biasa ada kat tempat-tempat orang meninggal dunia tu ada. Air mawar saya tak jual. Jadi kalau saya jual air mawar masalah juga kan, dia pergi buat minum pula. Air mawar tu pergi kat cari kedai-kedai Hindu banyak, yang mana tu dia ada jual. Kan? Kedai-kedai India ada banyak jual kat sana. Air mawar cari aku. Air mawar pun nak kena jual ke? Okey, yang mana power bang minyak? Semua minyak saya power bang. Dia ada kuasa bateri, ada kuasa kuda bang. Dia tengok pada kuda yang ada dekat dalam, dekat hantu dalam badan abang. Okey, kalau betul-betul nak paling kuat, minyak 99 jin tu paling kuat. Nombor 2, minyak 44 tu paling kuat juga. Yang tu pun kuat juga. Tapi dia maksud dia berlainan. Minyak 99 tu kita fokuskan untuk kita minum, masukkan dalam tubuh badan kita. Kalau 44 tu masuk dalam air pun boleh, untuk calit dekat badan kita pun boleh. Okey, untuk first time, kalau abang tak pernah guna produk saya, first time abang nak pakai kasturi hitam saya tu. Okey, kasturi hitam saya tu try pakai. Okey, try pakai yang tu dulu. Kalau kata tak ada,
Kalau tak ada tindak balas tu insya-Allah tak ada jin abang. Abang jangan dengar lah cerita-cerita orang duk tilik ada jin lah, ada tu lah. Nanti abang sakit kepala. Kan? Kalau abang tak nak dengar cakap saya pun tak apa, saya okey je. Saya dah bagi tahu awal dah. Jap abang keluar berpuluh-puluh ribu nanti naya. Okey. Minyak 90 kenapa nama dia minyak 99 jin? Sebab satu ekor dah mati. Tinggal 99. Patutnya dalam tu ada 100 ekor jin. Tapi satu dah mati. Baru aku nak masukkan mati pula. Dia kena heart attack. Jadi minyak terjadi 99 je jin dekat dalam tu. Okey, dia kena heart attack. Ikut akulah aku nak letak nama apa. La ilaha illallah. Aku nak letak 99 ke 101 ke 102 ke. Pusat rawatan saya punya minyak-minyak itu semua idea spontan. Dia tidak ada kena-mengena dengan jin yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Dia idea spontan je. Dia idea tu spontan. 44, 99. Dia spontan saja. Dia tak ada kena-mengena apa pun. Okey, dia tak ada nak tengok dalam kamus ke apa, tak ada. Saya tak ada benda tu semua. Saya rasa macam ngam je, jalan terus. Kasturi merah tu semua sedap bang, bau dia. Pengisiannya pun sama je. Okay, bendanya sama. Bezanya benda yang ada dalam badan awak saja yang berbeza. Tindak balas dia tu akan berbeza. Tengok pada apa yang awak kena serang lah. Okay. Apa ni tu, apa tu, Banglah. Nama dah baru Banglah dah bagi tu dah. Boleh masuk kat dalam grup tele tu. Banyak kat situ. Berpuluh ribu orang ada kat situ. Okey, gelang aura tu semua ada. Gelang aura insya-Allah dalam proses untuk kita buat design yang lain. Dalam proses lah kita tengah deal dengan orang. Lepas tu nanti kita war-warkan. Okey. Kena sihir mana produk yang paling sesuai? Paling sesuai awak ambil 3 benda. Satu, awak ambil air tawar. Air tawar tu kena minum. Masukkan dalam awak punya minum. Okey, air tawar. Yang kedua, awak ambil kasturi hitam. Kasturi hitam tu untuk detect dari bau. Awak letak sikit je kat belakang ni. Cukup. Nak pakai pagi boleh, nak pakai malam pun boleh. Okey. Dan yang ketiga, minyak 1000 bisa. Awak beli botol kecil dulu. Minyak 1000 bisa tu untuk buang bau dalam badan awak. Okay, awak pakai benda tu, lepas tu awak tengok tindak balas. Selama 7 hari awak kena pakai minyak 1000 bisa tu. Minyak 1000 bisa tu bukan untuk buang buhur je. Kita dah banyak dah kita punya feedback. Sakit apa benda yang gatal-gatal badan okey. Lepas tu yang mana masalah saraf okey. Banyak lah. Cuma saya tekankan pada yang masalah gangguan lah kan. Tapi ada je yang pakai apa benda sakit kata-kata tu aku dah lupa lama. Aku banyak sangat makan lemang jadi bebal pula kepala ni. Itulah kata-kata tu lah. Benda-benda tu lah kan. Alhamdulillah okey pakai. Apa dia Mamu? Enzima. Makan lemang banyak jadi otak jadi ni. Dah buat dah Ustaz. Menggelupur pedih. Padan muka dia. Bila kau buang gelupur pedih tu, kau cakap padan muka kau. Kau duduk lagi dalam badan aku kan. Musibatnya jin. Datang tak diundang. Kau nak duduk sangat kan. Kau masuk dalam tele aku. Kau tanya berapa puluh ribu orang yang dah pakai produk tu semua. Kau cuba tanyakan orang. Kau tak payah tanya dengan aku. Kau tanya dengan orang. Apa jadi kak bila pakai? Kalau ada gangguan lah. Kalau kau tak ada gangguan, kau sibuk dengan tilik nasib kau yang tak seberapa tu kan. Orang ni cakap kau ada jin. Kau memang tak ada gangguan. Kau pakai. Kau hanya imajinasi kau terhadap tilik nasib. Kau sendiri tak nak belajar. Macam mana aku nak tahu dalam badan aku ni ada jin. Dalam badan aku ni ada jin. Macam mana kau nak tahu? Kalau kau tak nak berinteraksi dengan otak kau, berinteraksi dengan cara berfikiran yang normal untuk kau tahu ada jin tak ada jin dalam badan, kau lebih suka pada menilik, kau punya pasal. Aku nak cakap apa kan? Aku nak mudahkan kau, nak bagi kau ajar, nak tahu betul ke tak betul ada jin. Takkan kau pakai kasturi yang saya keluarkan, benda tu wangi, takkan kau bawa busuk. Takkan kau pakai kasturi tu tiba-tiba badan kau menggeletar, tak logik kot kan? Melainkan kau memang ada gangguan lah. Okey. Minyak apa yang sesuai untuk tidur? Tak ada minyak yang sesuai untuk tidur bang. Kau delete TikTok. Ini TikTok yang masalah sebenarnya. Bila kau ada laman sosial, itu yang menyebabkan kau lambat tidur. Kau pakailah minyak apa, minyak atar ke, minyak diesel ke, minyak petrol ke, kau sapu kat badan tak jadi apa. Itu memang masalah TikTok. Kau delete TikTok, kau delete Facebook, kau delete semua benda tu. Bila dah tak ada apa kat telefon kau senang tidur. Sebab aku sendiri pun susah tidur. Aku pun susah tidur. Macam mana aku nak bagi tahu minyak apa yang sesuai kan? Aku sendiri pun tidur lewat. Itu je angkara dia. Benda-benda ni yang membuatkan kita jadi lalai, leka, lambat tidur dan sebagainya. Janganlah buat handphone. Sekejap lagi kan laki kau cari mana pula senang ni. Kau cakap Edika suruh buang telefon, aku pula yang kena. Minyak ada expired, manusia pun ada expired bang. Takkan minyak tak ada expired. Okey, cuma manusia punya expired date Allah Ta'ala yang tahu.
Minyak punya expired date, manusia dah kaji dah. Dekat semua kotak-kotak tu ada tulis expired date dia. Okey? Okey? Faham Bagus. Minyak cepat jodoh, sebelum kau nak pakai minyak-minyak yang mempercepatkan jodoh kau kena ubah diri kau dulu. Pakai wangi-wangi sikit. Rambut kena kemas. Macam aku ni, umur dah tua pun nampak smart. Beli baju yang cantik sikit. Kalau kau tak semenggah, kau pakai minyak apa pun jodoh takkan sampai. Zaman sekarang ni semua bermula daripada mata. Kau tak payah nak kata nak cari orang yang beriman. Hangguk kau. Kau nak tengok orang beriman, kau nak pakai timbang apa? Kau nak pakai timbang orang tu beriman ke tak? Beriman ke tak? Tak ada siapa pun boleh jawab. Kau pun tak boleh jawab. Kalau kau solat 5 waktu sekalipun, zikir daripada pagi sampai malam pun, kau pun tak boleh kata, aku yang paling beriman dalam dunia. Faham? Tak payah macam tu. Kau ubah penampilan kau, cara percakapan nak kena cantik sikit, lembut-lembut sikit. Lepas tu kau jangan dah cantik-cantik kau duduk rumah je. Kau kenalah keluar, pergilah KLCC ke, kau pergilah Sungai Wang ke, kau pergilah Bukit Bintang ke, berjalan-jalan. Kalau kau rasa nak cari lelaki yang mungkin ada beriman sikit, kau kena banyaklah pergi majlis agama. Kalau kau pergi cari jodoh kau dekat kelab malam, tiba-tiba kau paksa orang tu nak beriman, aku tak tahulah nak cakap macam mana dengan kau. Apa yang cuba kau fikirkan? Okey? Kau pergilah majlis agama kan. Nampak ustaz tu macam tunduk sikit baca, kau kenyitlah mata. Janganlah kau malu-malu tu 5 minit pertama je. Ustaz tu bagi respon kau. Itu jodoh lah, mungkinlah jodoh. Okey? Okey? Ni sebenarnya tak ada minyak jodoh. Minyak jodoh ni semua tak ada. Nak dapatkan aura positif. Aura positif ni, untuk kita dapatkan aura positif. Aura positif ni macam mana tau? Biasanya kita tak confident dengan orang. Biasanya kita jadi gugup dengan orang. Biasanya bila kita nak keluar tu, kita rasa macam terlampau malu. Macam lah good sangat kan. Tapi dia malu yang melampau-lampau. Sebab dia tak ada keyakinan diri. Semangat dia tak ada. Itu okey lah, kau pakailah minyak aura yang kita keluarkan tu. Macam contoh kalau kau nak pergi meeting, macam mana kau nak kuasai aura ni? Mana kata bila kau meeting ramai-ramai kan, macam mana kau nak bagi orang attract dekat kau? Mana kata bila kau cakap tu confident. Macam aku sekarang, aku bercakap macam ni, nampak confident. Akal tu cepat dia sampai. Aku punya impas sampai ke medulla oblongata, aku terus sampai ke korang. Macam tu lah dia laju kan. Okey. Lepas tu kau tak payahlah nak pilih sangat kau pun. Kau cermin jugalah diri kau. Kalau kau pun tak semegang, kau nak heritage lotion, kau memang masalah lah. Kena tahulah kau nak cari pasangan kau tu untuk apa. Lepas kau dah buat apa yang aku cakap tu tadi, lepas tu buat solat istikharah. Kan? Minta, ya Allah Tuhanku, permudahkan jodoh aku ya Allah. Jodoh aku yang bangang pun tak apa ya Allah, nanti aku pelan-pelan aku bagi dia jadi pandai. Kau nak semua sempurna dalam dunia ni, kau tak dapat. Berapa banyak perempuan yang cantik-cantik dekat media sosial, semua kena cerai. Nampak tak? Semua pun kena cerai. Tak nak lah macam tu kan. Tapi kalau kau jenis memang nak atur laki, tak apalah cerai kahwin. Ada jenis orang suka atur laki. Boleh lah macam tu kan. Tapi kalau kau rasa kau nak hidup kau hidup semati sampai mati, sampai bangun hari kiamat jumpa balik apa semua, kan, kau jagalah elok-elok. Okey, itu je lah. Okey, yang paling penting kau jangan dengar cerita-cerita kat media sosial. Lelaki misali lah, lelaki itu tak payah, itu semua bohong. Kau dengarlah cakap aku. Orang yang bahagia, dia tak ada nak pamir-pamir bagi nak gerak, panggil wartawan semua datang nak bagi tahu dia bahagia. Orang yang dia bahagia ni, dia cukup sekadar keluarga dia bahagia, sudahlah. Yang dia nak bagi tahu dia paling misali tu dah buat apa? Kau nak bagi tahu kau bahagia pada semua orang pun ikut kau bahagia. Baik kau kahwin sampai 4-5 orang. Kau bahagiakan 4-4 bini kau macam mana yang kau bahagiakan. Faham tak? Apa yang korang sampai paling misali, paling tak ada lah, bohong lah. Mana ada macam tu. Orang bahagia dia tak ada sembang-sembang, semua wartawan nak datang ambil. Dia santai, cukup keluarga aku bahagia, sudahlah kan. Macam tu. Okey, apa nama tempat berubat ni? Jabatan Siasatan Jin. Ni tempat ni tak ada syariah-syariah, ruqyah-ruqyah tak ada. Sini Jabatan Siasatan Jin. Okey? Dia tak ada tu. Dulu aku letak pusat rawatan Islam, banyak pertikaian. Ini bukan rawatan Islam. Dah tak ada. Ini rawatan Islam pun tak ada, rawatan kafir pun tak ada. Ini tempat Jabatan Siasatan Jin. Okey? Aku akan siasat sampai habis-habisan. Okey, faham kalau kau nak pergi Darul Syifa, Darul Aman, Darul Takzim tu kau pergi je. Lepas dah tak boleh semua nanti kau jumpa dengan aku. Okey? Faham? Faham Bagus. Bila buka slot Ustaz, bagi saya settlekan pesakit susulan saya dulu. Lepas tu nanti baru saya buka slot.
Okey, saya buka surat. Dalam masa terdekat lah. Tunggulah saya dapat pelepasan KKM lah, itulah. Kan sekarang macam-macam. Kau siap lah kau. Semua benda ni dah ada. Macam-macam cukai kau kena bayar. Rupanya kau nak pergi jumpa ustaz pun nak kena. Kau nak keluarkan jin pun kena bayar cukai ke kerajaan. Kau ingat dia saja-saja. So itulah, ini daftar ni lah, daftar tu lah. Kalau perawat tu kena cukai, cukai tu jin kau yang kena bayar. Faham? Apa pula perawat nak kena bayar? Kau punya jin, kita orang nak kena bayar cukai. Kau orang kena bayar. Nanti keluar list. Aku semua sekarang dah siap. Lepas ni siapa masuk, lepas ni siapa datang pusat rawatan aku, wajib kena bawa IC. Nanti dia kena masuk, nanti dia masukkan IC, keluar muka kau dekat dalam sistem. Aku dah siap dah sistem. Faham? Lepas ni aku dah tak jerit-jerit, pesakit terus je masuk. Tak ada dah. Lepas ni aku tekan button, ting tong, Siti Aisyah, sihir permisa, masuk ke bilik nombor 1. Kau tengok. Dah tak ada lagi aku nak menjungkit. Mamu! Tak ada dah. Semua sistem dah ready dah. Dia ingat kita main-main. Korang yang nak kan, dulu sibuk tanya, dah ada CJ belum? Dah ada CJ belum? Sikit lagi nak dapat. Sistem dekat pusat rawatan semua dah ready. Okay? Lepas ni KKM pun sama. Aku type nanti. Aku tu suka hati aku dah type apa. Dia sakit apa? Sakit ilusinasi. Banyak memikirkan pasal suami dah ada orang lain. Tekanan jiwa sampai membuatkan dia kerasukan. Biar pening KKM tu nak baca kan. Dia nak sangat data-data pesakit kan. Aku tulis semua. Semua dah ada dalam sistem. Okay? Lepas ni tak ada IC balik. Kalau kau kerasukan nak datang tempat rawatan aku pun kena bawa IC. Dia akan masuk. Aku tak tahulah alat binatang apa tu. Dia masuk. Chip. Keluarlah semua detail-detail kau. Okay? Lepas tu detail-detail tu aku akan gabungkan dengan perawat-perawat yang ngam dengan aku je. Yang tak ngam aku block. Mampulah kau. Yang ngam dengan aku kita akan submit. Mana kata pernah jumpa dengan Edika. Dia tekan sistem tu dia dah nampak dah. Awak pernah jumpa Edika ni 2 kali. Masalah ni dah senang. Pesakit perawat tu dah boleh continue kalau kata tak sempat jumpa dengan aku. Yang mana tak ngam dengan aku dah block dah sistem tu. Mampulah kau buatlah sistem kau sendiri. Okay? Minta MC pun boleh. MC pun boleh kan. Tapi MC tu harga lain. Sebab korang kadang-kadang tak masuk hantu pun nak MC. Okay? Canggih betul. Bukan nak canggih sangat kak. Terpaksa. Dipaksa. Dipaksa. Itu nak, ini nak, macam-macam nak. Aku lepas ni tak tahulah satu pesakit berapa lama aku nak rawat. Lepas ni nak kena buat karangan bagai apa semua kan. Macam-macam hantu tu keluar sudahlah. Dia suruh je aku tulis pula dalam sistem. Aduh, pening lah. Okay. Kak Sabah ada tak Ustaz? Bukan tak nak buat Kak Sabah. Bini tak bagi. Bini aku kata bukan kata Sabah. Negeri Sembilan pun tak payah pergi. Sabah tu tak tentu jauh sangat. Negeri Sembilan pun dia tak bagi aku pergi. Dia kata abang nak pergi Sabah buat apa? Pesakit yang ada kat KL pun tak habis lagi. Yang abang sibuk nak pergi Sabah tu buat apa? Mami bukan tak nak bagi abang pergi Sabah. Tapi nanti risau abang tak balik Kuala Lumpur lagi. Aku pun risau juga. Sebab kita iman pun goyang kan? Aku sendiri pun tak adalah kata aku paling beriman. Aku pun iman goyang juga. Pergi Sabah tengok. Tiba-tiba melekat pula aku kat sana. Tak balik. Naya. Okay, naya juga kita iman membukalah apa sekarang kera je. Okay, Ustaz kalau berubat kita tahu tak siapa boleh sihir? Boleh tahu Emma. Kalau awak tahu awak boleh buat apa? Awak boleh buat apa dengan tukang sihir? Awak nak buat apa dengan dia? Awak nak ajak saya pergi beraya kat rumah dia? Kalau awak tahu siapa tukang sihir pun awak tak boleh buat apa. Awak nak report polis, polis pun sakit kepala. Awak tak payah tahu siapa yang sihir awak. Cukup sekadar awak dada sakit. Kalau kita check ada locking dan sebagainya, cukup dah nafas awak dah okey balik apa semua dah lah. Awak nak cari orang tu nak buat apa? Anggaplah apa saja yang terjadi pada kita tu Allah Ta'ala tu dah aturkan. Orang yang sihir kita tu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Itu saja. Okey, itu saja. Okey, kalau kata perawat dapat kesan siapa yang buat pun itu sekadar agak-agak saja. 100% tu tak mungkin bang Agak, tak mungkin. Okey, 100% tu tak mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Macam mana nak tutup hijab kita bila terbuka? Bila guna dengan minyak Ustaz tu? Dekat kalau kata hijab terbuka tu boleh pakai kasut hitam tu, boleh sapukan sikit kat atas ni pun boleh. Dekat sini sebenarnya ada 3 kedudukan sebenarnya untuk ni. Tapi kalau macam hijab awak terbuka disebabkan keturunan tu, awak kena jumpa dengan saya lah. Okay, hijab awak takkan terbuka tiba-tiba tu. Cumanya kalau biasanya dia benda ni disebabkan keturunan. Saya boleh ajar kat sini, tapi nanti ramai orang tiru. Saya tak nak ajar kat sini. Nanti awak PM dengan mamu lah. Nanti tengok, nanti saya ajar dekat dalam tu. Okey, nanti ramai orang tiru. Dia kata guru ada 12-13 orang, lepas tu baca ruqyah aja. Lepas tu apa pun tak boleh buat. Musibat betul.
Guru 13 orang, 14 orang, takkan kau tak tahu kaedah macam mana nak selesaikan. Kalau ruqyah saja, baik bagi Tok Imam tolong ruqyah kan. Lepas tu dia suruh je duduk 500 meter pula. Betul. Kau yang tak boleh kontrol nafsu kau salahkan orang lain dah. Kenapa? Kau lah kontrol nafsu kau tak boleh kontrol nafsu kau, dah semua orang pula disalahkan. Okey. Ustaz, saya nak belajar dengan Ustaz, boleh tak boleh? Aku tak nak ajar siapa-siapa pun. Aku ajar dalam live je. Kau nak ajar banyak-banyak, tak boleh. Nanti kau tikam aku. Saya dah banyak dah bang ajar dalam live ni bang. Saya punya pelajaran dalam live ni benda-benda simple je bang, tapi dia punya pergi padu bang. Dan berapa ramai dah orang yang saya buat ajar dalam live. Saya rasa 3-4 orang dah buat rawatan dah sekarang. Saya ajar dalam live je. Saya tak sempat lah bang nak buat buku buku cara rawatan. Kau tahu tak orang yang buat buku-buku rawatan tu, kau pernah tengok tak dia rawat? Kau pernah tengok tak dia rawat? Dia ambil sini sikit, dia ambil sini sikit, dia ambil sikit. Pup, buat buku rawatan untuk meniaga. Kalau kau pergi kat rawatan kat dia, belum tentu lagi dia boleh rawat. Aku tak sempat nak tulis buku tu. Aku baca buku pun tak minat. Lagi nak suruh aku tulis buku. Aku ajar macam ni spontan. Saya buat live, awak tengok je benda tu spontan. Macam kaedah-kaedah saya tu spontan apa semua. Benda yang saya dah buku tu dah ada kat kepala saya terus. Kamu tengok, oh macam ni, kedudukan dia macam ni. Kamu follow je. Okay, kamu follow je. Tapi kena ada kekuatan diri lah. Jangan tak ada kekuatan diri. Okay. Kenapa pula? Ustaz, bagaimana saya nak bercakap dengan jin? Permulaan nak bercakap dengan jin, bercakap dengan isteri dulu. Kalau awak boleh lepas dengan isteri, awak mudah nak settlekan jin. Kalau dengan isteri awak pun awak tak boleh lepas, bila isteri cakap awak tunduk, mana kata kekuatan untuk awak lawan dengan jin tu tak ada. Tapi kalau awak ada kekuatan, bila isteri, kalau kena pula ada 3 isteri, dia bergaduh, awak boleh settlekan masalah tu, insya-Allah jin ifrit datang pun kau boleh settlekan. Okay? Sebab level jin ni dia lebih sikit daripada isteri. Kalau kata kau boleh lepas dengan isteri kau, dengan jin tu insya-Allah tak ada masalah. Kau percaya cakap aku, kau try dulu dengan isteri kau. Okay? Macam contoh kau pergi kat isteri kau, yang abang nak kahwin seorang lagi ni. Kalau isteri kau kau boleh settlekan masalah tu, insya-Allah berapa banyak jin datang pun kau boleh settlekan masalah. Tapi kalau had tu pun kau tak boleh lepas, lupakan kau nak bercakap dengan jin. Okay? Itu yang nyata. Itu jin yang nyata tu kau kena pandai settlekan dulu. Okay? Diorang nak muntah pakai kasri hitam. Itu ada gangguan ke? Dora 69. Kalau kata ada tindak balas tu ada gangguan. Cuma gangguan yang macam mana tu kita tak tahu. Yang tu kena berdepan. Tapi kalau kata awak pakai kasri hitam tu, tiba-tiba awak rasa nak muntah, kemudian muntah. Kalau boleh muntahkan je lah. Kemudian awak pakai lagi, muntahkan je, tak ada masalah. Kalau kata dah pakai lagi, tak ada muntah, dah okey, mungkin gangguan kat dalam badan tu dah tak ada apa, dah okey. Tetapi saya sarankan kalau kata dah okey benda tu, cuba pakai minyak 1000 bisa tu untuk buang buhur pula daripada badan. Tapi awak jangan panik, tiba-tiba keluar kaca ke apa, jangan panik. Relax je, keluarkan je, jangan takut. Kaca je kot, bukan awak makan kaca. Benda tu dia akan keluar daripada badan. Okey, bini lebih menggerunkan, betul. Aku pun kalau dalam live aku berani cakap macam ni. Kalau depan-depan mungkin tak berani. Kan? Itu pun dia orang tak ada kat sini. Kan? Dia orang lebih menggerunkan sebenarnya. Okey, kalau kita dapat lepas, tapi aku boleh lepas dengan dia orang. Boleh lepas. Pasal tu aku boleh cakap dengan jin. Bang, family saya dirawat oleh Bunian Islam pula. Dah mana pula datang Bunian Islam pula. Lepas tu ni apa ni? Kena rawat dengan Bunian Islam. Apa ni nak tekan? Bang, family saya kena rawat dengan Bunian Islam. Tapi sekarang family saya macam sempit rezeki. Kenapa bang? Sebab kau minta dengan Bunian, kau tak minta dengan Allah Ta'ala. Macam mana kau tahu Bunian tu Islam? Sebab masa Bunian tu datang, dia pakai serban dengan bawa Al-Quran ke? Pipin ni sampai jumpa dengan kau ke? Apa yang kau pergi berawat dengan Bunian Islam pula? Bang, dia tu bangsa jin bang. Abang tak tahu dia Islam ke tidak? Sebaik-baiknya abang minta pada Allah Ta'ala. Abang jumpa dengan perawat tolong settlekan. Kemudian abang minta balik dengan Allah Ta'ala bang. Bukan abang minta dengan Bunian bang. Abang pun tak tahu dia Islam. Abang tahu tak, saya sendiri yang merawat. Permainan bangsa jin ni, bukan kata Islam, bawah sikit daripada Nabi pun ada yang mengaku bang. Bawah sikit daripada Nabi pun aku rembat bang. Dia kata saya ni terpaling Islam lah, itulah, kena rembat bang. Ini kan abang yang tak tahu asal usul apa Bunian Islam. Abang jangan percaya dengan penceritaan dekat TikTok ni bang. Macam-macam orang cakap. Korang tahu tak, Bunian ni macam kita juga. Ada polis, ada askar, ada bomba, ada tentera, ada keluarga. Masalahnya,
Kau cakap benda gaib tak boleh nampak. Macam mana kau boleh sahkan benda tu boleh? Macam mana yang dia boleh masuk dekat alam tu? Dia alam yang macam tu ni, banyak orang yang berilusinasi tau. Dengan cerita orang dia agak-agak. Nampak gua dah dikatanya dalam tu ada bunian. Contoh. Bang, tak nak bang benda-benda macam tu bang. Kita jauhkan diri daripada benda macam tu. Sebab banyak benda yang patut kita fikirkan dalam dunia ni berbanding benda-benda yang macam tu bang. Orang bunian pun tak nak kita fikirkan pasal diorang, kan. Tapi kalau abang nak fikirkan juga, saya pun nak cakap macam mana. Alhamdulillah selepas merawat dengan ustaz sekarang mengandung 5 bulan setelah 11 tahun. Alhamdulillah, permata hati dah mengandung. Nampak tak? Kalau kata sekatan-sekatan dan sepatutnya benda tu settle, insya-Allah dia akan okey. Pasal tu mana-mana orang yang tengah pregnant ataupun banyak sangat gugur kan. Kalau doktor, tak apa yang doktor cakap tu ikutlah. Doktor bagi tahu tu follow je, ubat-ubat doktor tu makan. Tapi kamu balik pada mimpi kamu. Kalau kata mimpi kamu pelik-pelik, menyusukan bayi, jatuh tempat tinggi, kamu belasah suami kamu pijak suami kamu mimpi berzina dan sebagainya apa semua, sebenarnya dekat kamu tu ada yang tak kena, ada benda yang tak kena. So selagi mana benda tu tak settle, selagi tu kau nak dapat anak memang susah. Okey, memang susah. Tu nanti tu kau boleh PM dengan permata hati mami tu. Tu saya pun tak kenal, saya pun tak perasan dia pesakit yang satu. Kalau kata saya buat lakonan dan sebagainya, aku boleh PM je direct. Tanya dengan dia. Kan? Macam mana boleh 11 tahun tak dapat anak, sekarang dah mengandung 5 bulan. Kan? Rezeki dia lah Allah Ta'ala bagi. Okey. Apa ni laju sangat komen korang ni. Boleh tak buat perkongsian tentang telinga bersing masuk dekat saya punya tu? Saya dah ajar dah. Pakai tapak tangan juga. Pakai tapak tangan, tekapkan selawat kata Nabi, tolakkan ke belakang. Dekat VTT tu saya dah ajar dah. Okey, saya dah berubat. Saya dah berubat berulang kali, tapi masih sesuatu mau cakap susah. Perawat pun penat. Cuba cari orang lain agak. Kalau akak dah pergi dengan perawat tu, dia macam ni, akak nak cari orang yang betul-betul boleh merawat. Macam mana aku cakap serba salah. Sekarang ni banyak orang kopi-kopi je bang. Ilmu rawatan ni banyak orang kopi-kopi. Kenalah dalam TikTok ni dah macam-macam orang buat live dan sebagainya. Ada orang yang bukan perawat pun, dia tak belajar pun kak. Dia kopi-kopi, dia ambil sini sikit, dia ambil sini sikit, dia ambil sini sikit, tiba-tiba dah keluar nama pusat rawatan. Banyak je bang kakak. Kan? Kalau awak cuba dengan orang ni tak berapa nak pergi, awak memang kena cuba dengan orang lain lah. Memang kena cuba dengan orang lain. Okey, kena cuba dengan orang lain. Apa pun akak kena letakkan, ya Allah Tuanku, bantu aku ya Allah, permudahkan aku ya Allah dalam urusan sakit aku ni ya Allah. Aku tahu sakit ni Kau yang bagi ya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, permudahkan ya Allah. Minta pada Allah Ta'ala balik. Apa benda pun minta pada Allah Ta'ala balik. Okey? Ustaz, macam mana kalau kita nak bagi orang yang berhenti, orang penyihir tu tak berhenti hantar sihir? Selagi mana dia nak hantar, dia boleh hantar tak? Selagi mana dia nak hantar sihir, dia boleh hantar. Tak ada orang yang boleh sekat melainkan diri dia. Dan hanya yang boleh sekat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kena banyak minta pada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala hentikan dia daripada hantar sihir. Akak pergilah jumpa dengan siapa pun, konon-konon boleh pasungkan Tok Bomong, boleh masuk dalam botol lah, masuk dalam perigi lah, itulah inilah. Boleh kena, boleh. Masih boleh kena. Kalau orang tu masih berusaha untuk attack dekat akak, pasti akan kena. Pasal tu pusat rawatan dah keluarkan pelbagai peralatan untuk awak protect sebelum kena. Produk yang kita keluarkan tu, awak dapat detect sendiri tau. Awak tanyalah orang yang dah pakai, dia orang dapat detect. Kalau kata benda nak serang ke apa benda, ataupun benda tu nak kuasai badan, bila dia pakai benda yang kita dah keluarkan, memang dia boleh dapat detect. Terutama tasbih. Tasbih yang kalau kata orang kerasukan mengamuk-ngamuk jin-jin dalam badan tu kan. Oh, tasbih kau panas, tasbih kau tak guna. Bang kakak, yang cabut tasbih saya pun berapa ramai. Ramai bang kakak. Awak tengok dalam tele saya, awak tanya kan dia orang. Dia cepat dapat detect. Mana kata bila cepat dapat detect, apa awak boleh buat? Terus pergi mandi limau. Potong limau, saya dah ajar dah step mandi limau tu, potong, mandi. Batalkan terus keilmuan tu cepat-cepat. Kan? Itu cara yang paling mudah lah kalau awak penat sangat pergi rawatan. Awak boleh bantu sikit basic-basic dalam bidang rawatan tu untuk diri awak. Okey, faham Jom bang kakak. Dah azan kat tempat saya, dah azan dah ni. Tempat saya dah azan dah. Okey, nanti kalau rezeki malangkan kita sambung lagi. Okey, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sihir. Mudah-mudahan kita terus kuat mental dan fizikal kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Okey, so mana-mana yang nak produk, insyaAllah malam ni kita ada buat sikit promosi lah, sebab saya nak clearkan barang, kemudian kita nak buat barang baru lagi. So kalau kata lebih kurang dalam sejam 2 sekarang, mungkin saya punya beg kuning harga dia akan berubah. So mana-mana yang tak berapa nak bajet, orang cakap bajet tak berapa nak ada sekarang,
Lebih kurang dalam 2-3 jam kan korang pergi boleh beli kad beg kuning saya. Okey, jumpa lagi semua. Aku Ahmad, saya sama Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.